Assalamualaikum dan selamat berjumpa lagi di channel Catman DIY. Okey, pada hari ini saya akan cuba review sikit cordless LED ni. Ataupun di kotaknya dia tulis electric to lithium battery spotlight, ataupun dalam bahasa yang senang untuk kita sebut lampu LED cordless, ataupun macam itulah. Senang, lampu LED lah. Jadi ini adalah kotaknya. So saya tunjukkanlah sikit kotaknya macam mana, supaya anda yang nak beli senang. Jadi link yang disediakan, dan ini adalah barangnya. Ni pada bahagian hadapan kotak. Power tool, lighting LED. Lampu LED ni dia punya penyambungan bateri tu, dia adjustable, dia boleh adjust. Jadi sekarang saya akan buka kotak dan tunjukkan kepada anda isi di dalamnya. Sekarang saya akan keluarkan lampu LED ni. Ini adalah barangnya. Daripada brand Dakmara. Dakmara ni memang dia banyak lah buat produk-produk untuk kegunaan kehidupan kita lah. Jadi di bahagian depan ini adalah mentor LED nya, dan di bahagian belakang dia lebih kurang macam ni lah, dan dia ada tanda positif dan negatif. Kemudian dia punya penyambung ni, besi penyambung untuk bateri ni dia boleh adjust. Boleh adjust macam ni. Macam ni, ikut kesesuaian bateri. Dan di bawah sini ada bateri daripada total. Apa-apa bateri pun yang seumpama dengannya macam ni boleh digunakan. Pastikan dia antara 20 hingga 21 volt lah. Jadi tanpa buang masa, saya tunjukkan sikit macam mana nak pasang lampu ni. Yang pertama sekali, kalau di bateri saya, kita tengok ini positif dan ini negatif. Jadi kita tengok, ini positif dan ini negatif. Just tolak macam ni pun boleh. Dah menyala. Sepatutnya kena tekan switch. So kita plugkan macam ni. Plugkan macam ni. Kalau bateri bateri total ni dia agak tidak sesuai lah. Tetapi boleh dipakai. Cumanya hari ni saya bateri yang Dakmara ataupun lain-lain brand saya tak bawa balik lah. Jadi macam ni. Boleh je bagi betul-betul kemas, boleh je. Macam ni dia jadi macam ni. Kemudian untuk onkan lampu, dia ada switch di belakang. Tekan switch, dia akan menyala lah. Macam ni. Jadi kepada anda yang kaki camping, mancing, lampu ni agak sesuai lah, sebab dia punya kapasiti bateri besar lah. Kalau macam bateri saya ni memang banyak lah bateri dia, kapasiti dia tu besar. Kalau boleh beli, kalau anda dah ada bateri yang seumpama dengan ini, brand-brand apa pun boleh. Boleh cuba beli lampu LED ni. Nanti saya akan sambung review untuk waktu malam. Sekarang pukul 6 petang. Tak boleh nak cubalah. Kita sambung, kita tengok lagi pada waktu malam nanti. Sekarang tibalah malam yang gelap. Waktu gelap tapi masih nampak sikit lah, sebab di belakang saya ada lampu solar. Dan ini lampu daripada Dakmara tadi. Sekarang saya akan onkan. Ini dia dah nampak dah. Ni lampunya. Macam ni. So boleh nampak lah. Sekarang kita tengok ke atas pokok. Ni pokok tak ada lampu. Ni memang gelap betul. Memang gelap. Sekarang ada lampu. Ini lampunya.
Okey, kita tengok atas pokok. Dia macam ni. Nampak segala serangga-serangga yang berterbangan. Okey. Ni tak ada lampu. Ini ada lampu. Macam itulah. Dia tak adalah jauh sangat sebab dia tak ada macam skop kan. Tapi dia boleh lah nampak. Ni tinggi ni. Ni tinggi. Ni pokok mangga. Pokok mangga ni gelap. Sekarang nampak. Kalau ada buah, tu buah mangga boleh tengok, boleh nampak. Ni tiang elektrik. Tiang elektrik. Ya. Okey. Ini lampu dia. Inilah kuasa dia. Jauh. Dia tak adalah jauh sangat, tapi dia untuk kawasan yang sempit memang best. Memang terang gila. Okey. Jadi tak nak cakap banyak dah. Itu sahajalah perkongsian pasal lampu ni. Okey, kalau nak beli boleh beli di beg kuning ataupun link yang disediakan. Okey, bye bye.